Hari ini Fahmi Your Gold Buddy nak berkongsi. Sebenarnya simpan emas ni tuan-puan sama je macam kita simpan duit dekat bank. Bezanya dekat bank kita simpan dalam bentuk RM ataupun wang fiat. Okey, emas ni kita simpan dalam bentuk gram. Okey, kita kumpul adalah gram. Okey, pertambahannya adalah gram. Bila kita kata tentang simpanan emas, perkara penting adalah konsisten untuk kita pastikan pertambahan gram itu. Macam duit, tuan-puan nak bayangkan, bulan ini kita simpan 100, bulan depan kita simpan 100, bulan seterusnya kita simpan 100. Jumlah berapa? 300. Begitu juga dengan emas, tuan-puan. Bulan ini kita beli 1 gram, bulan depan kita beli 1 gram, dan bulan seterusnya kita beli 1 gram. Dah ada 3 gram, okey? 1 gram, 1 bulan. Okey, apa yang membezakan simpan duit dengan simpan emas? Okey, kita simpan emas, tuan-puan, dia tidak dimamah inflasi. Maksudnya apa? Dia boleh mengekalkan, okey, kuasa beli kita tu pada masa yang akan datang dengan menyimpan emas. Jelas tak? Okey, saya nak bagi tuan-puan satu senario. Pada tahun 2000, harga 1 gram emas lebih kurang RM35, tuan-puan. Okey, tapi pada tahun 2026, 1 gram emas ini berharga lebih kurang 600 lebih. Nampak tak Item yang sama tapi kalau diukur daripada segi RM berbeza. Jadi kalau tuan-puan simpan dahulu pada tahun 2000 RM35, adakah RM35 itu akan bertambah? Tidak tuan-puan. Tapi kalau tuan-puan simpan 1 gram pada tahun 2000, sekarang nilainya dah berapa tuan-puan? Dah jadi 600 lebih. Okey, dah berganda-ganda dia punya keuntungannya. Maka dekat sini, apa yang boleh saya nyatakan, keuntungan emas adalah kenaikan harganya di masa yang akan datang. Okey, kalau tuan-puan nak mulakan simpanan emas, okey, nak mula sikit-sikit, serendah 100 gram, nak kumpul gram, ingat tadi saya cakap kumpul gram, ada berlaku pengumpulan gram daripada bulan ke bulan seterusnya, tuan-puan boleh, roger-roger saya, boleh simpan di dalam akaun pengumpulan emas GAP, Gold Accumulation Program di Public Gold. Okey, boleh roger Fahmi dan Fahmi akan bantu. Assalamualaikum.